kita dikalahkan di Kamboja Desa, kita masih ada lagi petani. Petani bukan sebuah kawasan yang kecil, tetapi sebuah empire yang besar yang bermula di Seketingkera sampai ke Terengganu. Tetapi pengkhianatan berlaku dalam perjuangan umat Islam. Kita lihat bagaimanakah ulama kita telah bangkit untuk perjuangkan, untuk pertahankan petani yang masih tinggal, dan Kamboja Desa telah terlepas kepada tangan orang lain. Kita pertahankan petani. Petani ialah sebuah kerajaan, bukan sebuah bandar sebagai hari ini. Dan di antara pejuang kita ialah Syekh Wan Mustafa, panglima perang kita, yang menjadi datuk kepada Syekh Ahmad Patani, ulama besar kita di Mekah, yang menulis Faridatul Faraid yang tuan-tuan belajar di masjid. Moyangnya ialah seorang panglima perang yang ditugaskan untuk pertahankan petani, tetapi dalam perjuangan sentiasa ada pengkhianat. Dalam konteks ini kita kalah disebabkan oleh pengkhianat. Nasib umat Islam yang kalah sangat-sangat dahsyat, dipijak dengan gajah dan dibunuh, dimasukkan di bawah lorong, di bawah lembah dan ditanam. Itu nasib pejuang-pejuang petani, tuan-tuan. Dan kita kehilangan Kamboja Desa. Tadi kita kehilangan Champa, kita kehilangan empire petani. Dan apabila British bersama dengan Siam telah berpakat, kita kehilangan sebuah lagi empire petani. Inilah sejarah malang kita, bertimpa-timpa, yang asalnya inilah bumi kita yang terakhir, tetapi telah diserahkan British kepada Siam sampai hari ini. Perjuangan diteruskan. Sebagaimana penduduk Mindanao tidak pernah iktiraf bahawa Mindanao adalah bumi Filipina. Mereka tidak pernah sebut mereka Filipina. Mereka adalah Mindanao. Sebagaimana orang petani tidak pernah sebut mereka adalah Selatan Thailand. Mereka sebut kami orang petani. Yang sebut kami orang Selatan Siam, itu orang yang sudah hilang jati diri mereka. Orang petani tidak pernah mengatakan mereka orang Selatan Thailand. Mereka adalah orang petani yang merdeka. Dalam konteks ini kita lihat, sudahlah kita hilang satu demi satu. Kemudian kita ada kerajaan yang besar, kerajaan Johor, Riau, Lingga, yang kawasan meliputi kawasan di selatan, termasuklah Sumatera dan juga Kepulauan Riau. Akhirnya kita kalah. Dan tinggallah Johor, Pahang, dan tersendiri dengan Pulau Riau yang terpisah. Akhirnya kita hilang Singapura. Kita hilang satu demi satu kawasan kita. Yang tinggallah sejengkal yang masih lagi kita dapat saksikan hari ini. Adik-adik depan saya, marilah kita pelajari sejarah ini, supaya bumi yang sejengkal ini kita pertahankan sebagai pesaka terakhir untuk generasi akan datang. Satu demi satu bumi kita hilang, tuan-tuan. Inilah bumi yang terlepas. Kata Hamka, saya mengalir air mata apabila melihat Singapura. Ketika saya datang melawat Malaya, Singapura masih bersama dengan Malaya. Apabila saya datang kali kedua, Singapura telah terlepas. Dan Singapura adalah seperti burung yang terlepas pada tangan, kata Hamka. Hamka merakamkan perasaan sedihnya sebab umat Islam tidak pernah disempadan oleh geografi. Kita satu bangsa, satu akidah, satu agama. Kita tak pernah dipisahkan oleh geografi. Sayang akhirnya kita dijajah. Silih berganti penjajah datang daripada Portugis, Belanda, British, Spanyol, Amerika, dan satu demi satu kita dijajah. Apa yang berlaku di Jawa sangat menyayat hati. Kalau kita di Malaya, di Malaysia ataupun di Tanah Melayu dijajah oleh British, di Jawa dijajah oleh Belanda yang jauh lebih jahat daripada British. Mereka menjadikan bangsa Jawa sebagai hamba abdi, dan dia jadikan orang Jawa sebagai hamba abdi yang bekerja di ladang Belanda dengan upah yang tidak menasabah. Mereka perlakukan orang Jawa serendah-rendahnya dalam sejarah manusia. Semua pelawat atau pengunjung yang pernah melawat Jawa ketika dijajah oleh Belanda mencatatkan bahawa inilah satu bentuk penjajahan yang paling sadis dalam sejarah manusia. Disebut oleh penulis-penulis bahawa mereka dijadikan sebagai haiwan. Wanita Belanda dilakukan seperti ini gambar kartun untuk menggambarkan orang Jawa sudah hilang daripada kemanusiaan menjadi seperti haiwan. Apabila kita dijajah, tuan-tuan, ini nasib kita. Di Tanah Melayu, British bermuka-muka. Dia mengatakan kami datang bukan untuk menjajah anda, kami datang untuk menasihati sultan anda, dan satu demi satu bumi telah jatuh ke tangan mereka. Di Belanda, di Indonesia ataupun di Jawa ataupun di Sumatera, mereka tidak bersembunyi, kami datang untuk menjajah kamu. Tetapi sayang, tuan-tuan, bangsawan Jawa bersama dengan Belanda untuk menjajah bangsa mereka sendiri. Keraton yang didiami oleh bangsawan mereka bekerjasama dengan Belanda untuk menjajah bangsa mereka sendiri. Ini lebih menyayat hati. Apabila kita lihat keraton hidup dengan mewah, rakyat menjadi seperti haiwan. Mereka terpaksa keluar daripada bumi mereka mencari rezeki di tempat lain. Dan sejarah yang kita saksi sekarang adalah sebahagian daripada sejarah yang pernah berlaku dalam negara kita. Cukup malang kita lihat keraton yang dikuasai oleh bangsawan mereka menjajah bangsa mereka bersama dengan penjajah. Dan negara kita juga ciri-ciri yang sama juga turut berlaku. Cukup malang apabila kita mengenang sejarah yang lampau. Mindanao terus berjuang apabila bumi asal mereka yang alhamdulillah telah dimurtadkan sepenuhnya, dan kita masih berjuang di Mindanao. Kita masih berjuang di petani, kita masih berjuang di Kashmir, kita masih berjuang di Afghanistan, kita berjuang di mana-mana sebab nasib kita hampir sama. Dalam konteks ini kita lihat apabila Amerika mengambil alih daripada Spanyol ke atas Filipina,
nasib mereka tidak berubah. Bahkan lebih dahsyat, walaupun mereka mengatakan tugas kami adalah to civilize the world. Setiap penjajah bila datang ke timur, mereka mengatakan tugas kami adalah untuk menjadikan anda maju. Kami bukan menjajah anda, kami datang untuk menasihati dan untuk menasihati raja anda. Sayang tuan-tuan, apabila Osmaniyah telah kalah, kita terjajah satu demi satu. Melaya diserahkan kepada British, Jawa diserahkan kepada Belanda, kemudian Kamboja diserahkan kepada Perancis, Vietnam yang asalnya campur diserahkan kepada Perancis, dan itulah permainan mereka. Seluruh negara umat Islam terjajah dan permainan mereka yang kita adalah negara yang dijajah. Kita adalah bangsa yang kalah, tuan-tuan. Apabila British datang ke negara kita, satu malapetaka ataupun satu sejarah yang malang telah berlaku, dan mereka datang dengan tipu elah. Akhirnya Singapura jatuh pada mereka, Pulau Pinang jatuh pada mereka, dan seluruh negeri Melayu telah terjajah oleh mereka, dan mereka menjadi tuan. Mereka membawa bendera mereka, bendera salib Union Jack ini yang dipegang oleh tentera kita kepada tentera Melayu ditubuhkan British. Dia katakan ini bumi yang harus anda jaga. Berjuang sampai titisan darah terakhir. Sebenarnya kita berjuang untuk British. Sedangkan